Okey, kita tengok aksi menjala oleh sahabat kita yang akan menebalkan jalanya untuk menangkap ikan yang paling besar dalam kolam ni. Okey, berterbuka elok. Okey, ini acara pertandingan mengair. Dia tak boleh dia celuk kaki ni. Ikan lari dah boh. Okey. Okey, kita tengok hasilnya. Ada ikan besar tak? Ada be? Banyak lagi ikan. Oh dia. Oh. Lana. Okey, ini hasilnya. Puas hati ya. Puas hati. Okay, kita akan makan hari ini. Capok. Inilah dia kawasan yang sungguh indah. Ini hasil tangkapan kita pada hari ini. Jangan sampai tipu Ini hak jala. Mama kerja satu. Ya, inilah dia hasil tangkapan kita pada hari ini oleh Cikgu Lepeti. Ni bukan ikan makan upel ni. Orang duduk beli ke upel. Inilah keseronokan sungai. Dan bukan senang orang yang sabar saja. Kedudukan sekarang macam mana? Kita siap. Kedudukan yang pertama masih lagi tak ada lagi. Sebab seri antara Aslam dan juga Cikgu Saudi. Dan ketiga dipegang oleh ini dia dengan tangkapan seberat 5 kilo. Ini kehilangan spek. Kita cuba terjun pada ni.